Jadi insya-Allah kita akan sambung masih di dalam bab taharah, bab kesucian. Masih lagi dalam bab mandi. InsyaAllah itu kita akan khatam bab mandi. Dan andai dapat di Syawal, insyaAllah kita akan masuk solat lah, insyaAllah. Sangat-sangat tajuk bab yang sangat-sangat besar lah. Barulah kita pergi kepada solat sebenarnya. Ikutkan ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi segala apa yang kita belajar dalam bab taharah kan, mulanya daripada jenis-jenis air, cara berwuduk, jenis-jenis najis, cara membersihkan najis, cara bertayamum, cara mandi, ya. Semua tu adalah untuk kesempurnaan solat. Sebab tu hari tu bila satu orang tu nak mendirikan solat, masalah bagus, tapi apa perlu yang dia buat sebelum nak dapatkan kesempurnaan solat dia, bermulanya dengan taharah, kesucian dirinya dulu. Tanpa ada taharah dalam keadaan dirinya dalam keadaan kotor, dalam keadaan yang mana tidak bersih seperti yang mana dikhendaki, maka keafdalan solatnya maka akan kuat. Bukan nak pada solatnya si diterima, tapi keafdalan solatnya tu. Apa semuanya bermula dengan taharah, kesucian diri tu. Pasal baru datang pada caranya wuduk. Kita dah belajar dah cara berwuduk yang sempurna. Contohlah dia berwuduk cap-cap dah. Nah, sampai ke siku pun kadang si kena. Macam ni keadaan solatnya. Bayar sebelum kita masuk pada bab solat, memang kita kena melalui taharah, iaitu kesucian. Sebab sucian tu sangat-sangat penting. Apabila adanya saki-baki najis yang melekat pada badan kita ataupun melekat pada pakaian kita, maka solat kita tidak sah. Sebab apa? Adanya najis di pakaian kita ataupun di tubuh badan kita, maka menyebabkan solat kita tidak sah. Bayar sangat-sangat penting sebenarnya. Bayar walaupun berapa lama dah hampir setahun dah. Hampir setahun lah itu lagi. Lebih kurang lah. Bermulanya daripada tauhid tentang rukun iman, rukun Islam, dan terus kami dua Ustaz Isyam terus masuk ke bab taharah sebenarnya. Alhamdulillah lah hampir setahun juga kita belajar ngaji bab taharah aja. Belum masuk bab solat ni. Berapa nak beritahu betapa pentingnya taharah tu. Jadi insya-Allah ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan daripada minggu lepas sana. Minggu lepas kami sadar. 2 minggu lepas kan? Minggu lepas kami di hospital. Alhamdulillah lah anak Adipa Amir Salim dah. Anak lelaki Said Anas namanya. Saya ada bapa. Nah, ada yang tahu, ada yang sedia nak melamar boleh je. Jadi insya-Allah pada ibu-ibu, bapa-bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita bincangkan tentang perkara-perkara sunat dalam mandi junub, jadi insya-Allah hari itu kita akan masuk pada perkara-perkara yang makruh yang dilakukan ketika kita mengangkat hadas besar. Jadi untuk makruh ni nyasi banyak. Ni ada 2 gig kan. Perkara yang mana dikatakan makruh. Apa tu makruh? Makruh tu adalah perkara yang mana dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun perkara yang mana tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mun ditinggalkan perkara makruh ni ya dapat pahala. Mun pola perkara makruh si dapat dosa, cuma tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah dalam kategori perkara yang mana Allah SWT dalam belajar apa makruh itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Manakala seseorang yang mana melakukan perkara yang haram adalah perkara yang mana dilaknat oleh Allah SWT. Jadi antara perkara yang makruh ketika mandi junub adalah yang pertama sekali adalah membazir air. Air tu walaupun air di rumah kita tu nang free flow lah, kadang badan nang showernya pun kuat, tapi bilanya jadi makruh bila kita dalam keadaan membazir air. Dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang cerita benda tu, yang mana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk, Nabi akan pakai rotak. Rotak tu adalah satu bekas yang mana diperbuat daripada tembaga. Bekas yang besar tu dah. Mungkin kita di sini di situ jarang ambil ilmu. Mundi India nang selalu ilmu, nang orang India suka pakai benda ni.
ataupun mungkin kita pernah dengar orang tua dulu pakainya buang air ludah sirihnya. Nah, ni ada bekas tembaganya pun ia digelar sebagai rota. Jadi Nabi SAW setiap kali Nabi SAW berwuduk, Nabi akan menggunakan satu rota aja untuk wuduk. Manakala untuk mandi junub, Nabi SAW akan menggunakan 3 hingga ke 7 rota untuk mandi junub. Sebab apa? Kita balik kepada rukun asalnya adalah meratakan air kepada seluruh anggota badan. Ya. Jadi cukup dengan 3 rota, 3 bekas air retik untuk sempurnanya mandi junub dirinya Nabi SAW. Jadi janganlah kita mendapat ketika kita mandi junub, janganlah kita berlebih-lebihan menggunakan air ketika mandi junub. Sebagaimana juga wuduk, kerana hal tersebut bersalah dengan sunnah Nabi SAW. Mun wuduk, ulama ikram dulu bagi tahu, mun wuduk dia punya rahsia kesempurnaan solat adalah dengan kurangnya air ketika wuduk, lebihnya khusyuk ketika solat. Nah, jangan orang dengar benda tu. Sebab itu adalah apa orang kata pembahas ulama lah. Maksudnya antara kata-kata ulama yang mana apabila kurangnya air ketika berwuduk, maka lebihnya khusyuk ketika solat. Nah, kita pun pernah bincang bila orang sebelah kita dia pun kita dah sikit dah air kita pakai, orang sebelah kita bukan main dia buka paip nak besar ni sampai mercik-mercik, air wuduknya kena kat muka kita. Mendapat kita tegur. Tegurkan dia dengan tandahkannya. Dan kemudian antara perkara yang makruh adalah mandi di dalam air yang tidak mengalir. Mandi dalam air yang tidak mengalir adalah perkara yang makruh. Sah si dia punya mandi junubnya sah, tetapi dalam keadaan makruh. Maka keafdalan mandi junubnya akan jatuh, kurang. Afdalnya maksudnya macam kesempurnaannya akan kurang. Sebab apa? Terdapat perkara makruh dalam sesuatu amal ibadat itu. Bayangkan dapat kita apa saja amal ibadat kita buat, kita elakkan perkara makruh. Ya. Sehingga kan ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW itu la yaqtasilu ahadukum fil ma'idin wa huwa junub. Janganlah kamu mandi di dalam air yang tidak mengalir sedangkan kamu dalam keadaan berjunub. Hadis riwayat Muslim. Jadi ia adalah perkara makruh tu si banyak ketika mandi junub. Nah, antara perkara yang makruh adalah melihat kemaluan diri pun. Yang susah kami waktu cerita tentang adab tandas, kami pernah cerita tentang itu. Untuk kita supaya elakkan sebenar-benar elakkan untuk melihat kemaluan diri kita pun. Sebab apa? Suatu ketika Nabi SAW dan Siti Aisyah radhiyallahu anha, mereka ni selalu mandi bersama. Nah, antara sunnah Nabi SAW adalah pasangan suami isteri mandi bersama. Jadi bapak-bapak bolehlah boleh untuk cuba mandi sama suami. Nah, mesti kena marah, kena baling tapak pula. Jadi ketika mana Nabi SAW dan Siti Aisyah radhiyallahu anha mandi bersama, tidak pernah sesekali pun Nabi SAW melihat kemaluan Siti Aisyah, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah sesekali pun melihat kemaluan Nabi SAW. Walaupun mereka selalu mandi bersama. Sebab apa dalam dikatakan oleh ulama kita, apabila apa yang akan berlaku jikalau kita tu sentiasa melihat kemaluan kita, apa yang akan berlaku? Maka hilangnya nur di wajah kita. Kita berzikir, kita baca Quran, kita solat akan menghasilkan nur di wajah kita. Dan nurnya akan hilang ketika mana? Ketika kita melihat kemaluan kita pun. Jadi ialah antara perkara-perkara yang makruh yang dilakukan ketika mandi junub. Dan kita dah masuk pada yang bab yang terakhir, iaitu mandi sunat. Jadi biasalah kita biasa dengan, dan dia ada apa pemaslahatannya sekali sebenarnya dalam mandi sunat ni. Tapi saya ada masalah mandi sunat tu mun dipolah dapat pahala, mun disupolah ni saya dapat apa. Tapi mun dikatakan sebenarnya perkara sunat tu apabila ditinggalkan ni adalah rugi sebenarnya. Sebab apa? Benda boleh dapat pahala, tapi kita tinggal, kita rasa si pola saya ada dosa dan saya ada dosa tapi rugi. Jadi mandi sunat ialah bermaksud mandi yang dilakukan oleh orang-orang Islam akan memperolehi ganjaran pahala sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mandi sunat ni ada 8 jenis mandi sunat lah kan. Ya, secara umum ada 8 jenis mandi sunat. Dan mandi yang sunat yang pertama, mandi yang tersohor lah, kebiasaan yang berlaku adalah mandi hari Jumaat. Mandi hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada lebih daripada 300 sunnah boleh diamal seseorang itu ketika hari Jumaat. Maksudnya daripadanya bangun dekat subuh, bermulanya dengannya mandi itu. Mandi sunat hari Jumaat. Dan bila waktu bermulanya mandi sunat hari Jumaat? Daripada lepas subuh. Punya mandi sebelum subuh dia dikira sebagai mandi sunat hari Jumaat. Dia lepas waktu subuh. Dan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam paling terbaik sekali adalah sebelum pergi menunaikan solat Jumaat, maka ketika ialah paling terbaik sekali untuk kita mandi sunat hari Jumaat. Jadi mandi sunat hari Jumaat ni semestinya kepada orang yang mana, orang yang pergi sembahyang Jumaat aja. Pada wanita pun boleh sembahyang mandi sunat hari Jumaat walaupun mereka tidak pergi menunaikan solat Jumaat. Ya. Jadi tu ini pada tu. Tidak juga termasuk juga kepada orang yang tidak diwajibkan solat Jumaat seperti musafir, orang wanita. Mereka juga disunatkan untuk mandi sunat hari Jumaat. Sebab apa nak dapatkan ganjaran? Macam kita mandi biasa juga. Ini sama je. Cuma ketika mana kita nak mandi, dekat kita dah mandi sabun. Nah, sama macam mandi junub je. Tapi mandi junub tu kita nak pastikan air tu rata kepada seluruh tubuh badan kita. Nah, mandi sunat tu dia sama dengan mandi junub. Ya, dekat kita mandi biasa, kita air macam biasa shower nak. Kita niat dalam hati, aku saja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Taala. Ataupun aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Taala. Niat je. Dalam hati mandi. Walaupun air yang rata kepada seluruh anggota badan saya tak masalah. Sebab dia bukan mandi junub. Dia adalah mandi sunat. Leo. Dan antara fadilat-fadilatnya Nabi SAW itu dalam sebuah hadis akan diampunkan pada diri seseorang daripada akan diampunkan diri seseorang dosanya daripada Jumaat yang mandi sehinggalanya bertemu dengan Jumaat yang depan. Maksudnya dalam tempoh 1 minggu dosanya akan diampunkan daripada Jumaat yang dia mandi tadi sehinggalanya bertemu dengan Jumaat yang depan. Maksudnya dalam tempoh 1 minggu dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mau tersi? Macam kami pada adalah rugilah bagi seseorang yang mana suka meninggalkan perkara sunnah ataupun sunat.